Ya, macam inilah pemandangan di Kota Siputih. Orang tengah duk pekat jerami lah ni, tengah duk apa tahan ayak nak mengalau benang pada bulan 4 selepas raya. Tengah duk pekat jerami, mesin padi dah kerat tapi tak banyak dah. Traktor pun duk mengalau, tengah duk buat sikit-sikit, tak kalut-kalut lagi. Lepas raya baru lepas start jalan. Sebab apa, hujan dah duk turun dah sikit-sikit walaupun tak banyak. Mereka akan mulakan perjalanan dan selepas raya. Mengalau dah hari ni dalam 2 alung, 3 alung nak buat semai. Mereka mula test traktor mereka. Adanya duk pekat jerami pun ada dah. Sebab mereka nak mengalau duk taruh ayak. Traktor nak mengalau pun tak lama dah. Selepas raya mereka akan mengalau. Ini cuaca di Kota Siputih. Kami buat video YouTube nak masuk bagi orang tengok-tengok. Yang mana duk tengok boleh tengok, yang mana tak mau tengok pun kena tengok juga. Saya daripada Mak Zuat buat video YouTube 2354. Assalamualaikum. Seterusnya kita akan buat video selepas ini pula.